Sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan keamanan, Allah berikan keberkatan kepada kampung kita, kepada keluarga kita semua. Karena itulah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, tidaklah dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan kata beliau aman lihadzal am, lizalikal am, merupakan keamanan untuk sepanjang tahun itu. Karena itu hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Maulid tak cukup buat. Tahun depan dah buat, tahun ni tak payah buat, tak boleh macam tu. Karena kata Imam Ibnul Jauzi, keamanan untuk sepanjang tahun. Kalau tahun ni kita dah buat, dah selesai dah. Tahun depan belum buat, kena buat lagi. Dan seperti itulah tuan-tuan. Keamanan daripada apa? Keamanan daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aman itu tidak mesti aman daripada puting beliung. Zaman sekarang kan, musim-musim sekarang musim hujan ribut. Bukan itu keamanan. Menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat antara orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dan akan berjalan di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah? Kerana di dalam perayaan Maulid Nabi SAW itu sama ada dengan membaca nasyid, membaca kasidah, membaca rawi, barzanji, riba. Di situ juga kita didengarkan tentang ceramah yang mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau ada satu manusia yang dengan mencintainya boleh memadamkan api neraka Allah, satu-satunya manusia itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta orang itu, cinta orang ini, belum tentu api neraka padam. Kalau kita salah hari bulan, kita cinta dengan ahli maksiat, walaupun kita ahli taat, kita pun akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua faham daripada hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai pada hari kiamat. Kalau kita cinta kepada orang-orang ahli maksiat, maka kita pun akan dihimpunkan di hari kiamat bersama ahli maksiat. Ahli maksiat tempatnya di mana? Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Makhtalaqa hubbi biqalbi 'abdin illa harramallahu jasadahu wa sya'rahu 'alan nar." Tidaklah rasa cinta kepada aku bersebati, bersemayam di dalam hati seseorang hamba Allah, melainkan Allah akan haramkan jasadnya. Bukan hanya jasad, bulu-bulunya, rambutnya akan diharamkan oleh Allah daripada disentuh api neraka. Ini hebatnya cinta kepada Nabi, tuan-tuan. Kerana itu penting atau tak penting cinta kepada Nabi? Sangat-sangat penting. Bahkan termasuk daripada rukun agama. Seperti mana kita tahu rukun agama itu adalah yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun kita rajin semayang, rajin pergi haji, tapi rukun pertama tak settle, tak jadi Islam lagi, tuan-tuan. Mengucap dua kalimat syahadat ini bukan hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah, tetapi perlu bersaksi. Aku naik saksi. Apa makna aku naik saksi? Aku mengenal betul, meyakini betul tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita hanya setakat mengucap tiada Tuhan kecuali Allah, tapi hati kita tidak meyakini, dia tak dianggap syahadat, tuan-tuan. Dia hanya dianggap mengucap dua kalimat syahadat. Kita wajib meyakini, mengiktikadkan. Apakah kalau orang telah meyakini dan telah mengiktikadkan tiada Tuhan kecuali Allah, tetapi bila dia ada hajat, dia mengemis kepada manusia? Tak mungkin, tuan-tuan. Kalau kamu dah menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya kamu berkeyakinan tidak ada yang boleh bagi rezeki melainkan Allah. Kamu kalau mintanya, minta kat siapa? Minta ke Allah. Itu makna bersaksi. Hadirin hadirat, begitu juga bersaksi bahawasanya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini, aku mengiktikadkan Muhammad adalah Rasulullah. Apa mungkin orang dah mengatakan Muhammad adalah pesuruh Allah, Rasulnya Allah, dia dah yakin betul, tapi dalam masa yang sama dia tak cinta kat Nabi. Rasulullah, jangan main-main, tuan-tuan. Tak ada jawatan, tak ada pangkat lebih tinggi daripada jawatan
Rasulullah. Hari ini orang berebut-rebut nak jadi pengurusi JPKK. Ada orang hari ini kadang-kadang berebut-rebut nak jadi YB. Sampai tikam kawan daripada belakang, tuan-tuan. Betul atau tidak? Padahal jawatan tu alahai, tak seberapa pun. 5 tahun je pun. Itu pun kalau tak ada apa dia. Tak ada yang melompat, tuan-tuan. Kalau tak ada yang tebuk atap. Kalau tebuk atap tak sampai 5 tahun, tuan-tuan. Betul atau tidak? Hari ini kita mengatakan jawatan tertinggi adalah presiden sebuah negara. Tidak. Jawatan tertinggi dan termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ini bukan hanya pemimpin di kampung, bukan hanya pemimpin di negeri, bukan hanya pemimpin di negara, bukan hanya pemimpin di muka bumi, bahkan Rasulullah pemimpin dunia dan akhirat. Kalau hari ini pemimpin-pemimpin boleh bagi arahan, tangkap orang itu, tangkap orang ini, bebaskan orang itu, bebaskan orang ini, hanya setakat di dunia sahaja, itu pun ketika dia memegang jawatan. Masih di dunia, kalau jawatannya dah lucut, dia dah tak boleh buat lagi. Tetapi yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hadirin hadirat, jawatannya berkekalan bukan hanya di dunia, di alam barzakh sampai di hari kiamat. Dan kekuasaannya meliputi dunia sampai akhirat. Kerana itu nanti di hari kiamat, kalau kita, kerana dosa kita yang banyak, kita menjadi banduan-banduan neraka. Kita menjadi tawanan-tawanan api nerakanya Allah SWT. Tak ada siapa boleh bebaskan kita. Tak ada siapa boleh tolong kita, melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat yang Allah peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kerana itu kita perlu ketika kita mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan hanya mulut kita mengucap, tetapi akal kita mesti faham. Hati kita mesti meyakini dan mesti mengiktikadkan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Apa makna pesuruh Allah? Makhluk termulia, pemimpin tertinggi di dunia dan di akhirat. Ini maksud daripada itu. Dan ini boleh kita capai ketika kita mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW dan membahaskan tentang keutamaan, kemuliaan Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Ketika membincangkan tentang Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan sebuah lautan tak bertepi. Teramat luas kalau kita nak bincangkan Nabi Muhammad SAW. Tapi pada malam ini saya nak kutip sekelumit yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Seorang ulama ahlul hadis di negeri Syam, Al-Hafiz As-Salihi Asy-Syami, beliau mengatakan tidak ada satu mukjizat, tidak ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada mana-mana nabi melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, ataukah bahkan lebih hebat daripada itu. Antaranya beliau menyebutkan bahawasanya Allah bagi Nabi Adam AS kemuliaan, para malaikat sujud. Kita tahu kan, malaikat sujud sama Nabi Adam. Yang tak sujud satu je Iblis. Iblis saja yang tak sujud, yang lain semua sujud. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun Allah tak perintahkan malaikat, Allah tak perintahkan manusia sujud sama Nabi Muhammad, Allah perintahkan apa dia? Kita berselawat kepada Nabi SAW. Tapi perintah Allah suruh malaikat berselawat kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi, bukan hanya kita dan malaikat, tapi Allah sendiri selawat kepada Nabi SAW. Mana lagi hebat? Malaikat sujud sampai Nabi Adam, Allah tak sujud. Mustahil Allah sujud sama Nabi Adam. Oh, Nabi Adam makhluk Allah Tuhan. Takkan Tuhan sujud sama makhluk, betul tak tuan-tuan? Tapi Nabi Muhammad SAW Allah bagi tahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Allah selawat tak? Allah selawat. Malaikat selawat tak? Malaikat selawat. Dan kita umat Islam disuruh selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana lagi hebat? Nabi Muhammad ke Nabi Adam? Nabi Muhammad, hadirin hadirat, sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Antaranya juga dikatakan, hadirin hadirat, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi yang lain, Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam sejarah kita tahu apa keistimewaan beliau. Keistimewaan beliau itu beliau terselamat bersama dengan 80 pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang beliau naiki ketika Allah menjadikan dunia ditenggelami oleh banjir bah yang amat besar. Satu dunia banjir besar, tuan-tuan. Ada pendapat mengatakan satu dunia, ada pendapat mengatakan sebagian besar daerah Timur Tengah. Tapi yang kita faham satu dunia banjir besar. Betul tuan-tuan Itu perbincangan, perbezaan pandangan para ulama. Tapi banjir memang terjadi. Dan semua orang mati pada saat itu.
Yang selamat hanya siapa? Nabi Nuh alaihi salam dan 80 orang yang ikut dengan beliau. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad SAW, hadirin hadirat, ada kita dengar Nabi Muhammad terselamat daripada banjir besar, tuan-tuan. Ada pernah dengar? Tadi kata tidak ada kelebihan. Ya, Allah beri kepada mana-mana Nabi. Melainkan Allah bagi juga untuk Rasulullah SAW. Lantas di mana cerita Nabi Muhammad selamat daripada banjir naik kapal? Ada? Tak ada. Tu kita dibahaskan oleh para ulama. Tuan-tuan, ni kaedah dalam ilmu tauhid. Segala keramat yang terjadi di tangan para wali-wali, itu zahirnya keramat wali tersebut. Tetapi hakikatnya itu bukan keramat dia. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni jumpa satu orang tok wali, satu orang tok syekh keramat. Dia pegang air ni air putih ni, tiba-tiba bertukar jadi air kopi Zeus. Spanish latte tuan-tuan. Tiba-tiba je. Keramat tak tu? Keramat tu hebat ni. Tadi ustaz tu tuang air putih, tiba-tiba dia pegang je berubah jadi kopi Spanish latte. Itu namanya apa dia? Keramat. Tuan-tuan jangan heran tengok saya boleh tukar. Heran dah tengok kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mana-mana keramat yang terjadi di tangan wali-wali, itu hakikatnya dia cedok daripada lautan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana seseorang wali, tidaklah Allah rezekikan dia keramat, melainkan kerana dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia tak ikut ajaran Nabi Muhammad, jangan mimpi dia punya keramat. Kalau dia tak banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad, jangan mimpi dia punya keramat. Kerana itu orang tua-tua bagi tahu dahulu. Bikasratis salawat taksurul karamat. Kalau kau banyak baca selawat, kau pasti banyak punya keramat. Banyak perkara-perkara ajaib berlaku di tangan kau. Orang lain stres, kamu tenang. Orang lain susah, mengaung-gaung, kamu hidupnya tumak ninah. Ini namanya kelebihan. Barakah apa? Barakah selawat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jadi kita faham kaedah dia. Mana-mana keramat yang berlaku di tangan wali-wali Allah, itu hakikatnya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kerana wali-wali tidak memperoleh keramat, melainkan kerana dia percaya kepada Nabi Muhammad, dia beramal dengan ajaran Nabi Muhammad, dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu kaedah dia. Memang dalam sejarah, Nabi Muhammad tidak diceritakan, diriwayatkan terselamat daripada banjir besar atau berjalan atas air. Tetapi kata Al-Imam Al-Hafidh As-Salih Asy-Syami, seorang ahli hadis daripada negeri Syam, dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad, kata beliau, adapun Nabi Muhammad SAW, kita boleh lihat dalam catatan sejarah, banyak di kalangan para wali-wali Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, yang berjalan di atas air. Sedangkan cuba kalau kita nak fikir, Nabi Nuh AS berjalan di atas air atau tidak? Berjalan di atas air, tapi menaiki bahtera. Tapi kalau ada orang berjalan di atas air, tanpa menaiki bahtera, pakai dua kaki saja, atau pakai kuda, mana lagi dahsyat tuan-tuan? Nabi Nuh berjalan tak atas air? Berjalan di atas air. Tapi pakai apa? Pakai bahtera. Ada wali-wali Allah berjalan di atas air, berjalan. Tapi pakai apa? Tak pakai bahtera. Mana lagi hebat? Lagi hebat dia tak pakai bahtera. Dan ini, kata para ulama, banyak catatan-catatan rekod sejarah mencatat para sahabat Nabi berjalan di atas air. Antaranya tuan-tuan, kita tahu sahabat Nabi yang terkenal doanya mustajab. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita terkenal dengan nama pahlawan Qadisiyah. Zaman budak-budak dulu, zaman remaja, kita selalu baca sejarah perang Qadisiyah. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beliau hantar bala tentera umat Islam untuk mengalahkan tentera kafir negara Parsi. Negara Parsi ni negara super power dunia tuan-tuan zaman dahulu. Kalau hari ni ibarat macam negara Rusia, macam negara China tu. Kalau Rom tu ibarat macam negara Amerika. Dua negara hebat dunia pada zaman itu. Negara Rom dan negara Parsi. Sayyidina Umar hantar bala tentera Islam untuk mengalahkan orang-orang kafir di negara Parsi. Padahal beliau negara kecil, negeri Madinah Al-Munawwarah. Panglima perangnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berangkatlah tentera umat Islam. Beberapa ribu orang umat Islam berangkat meninggalkan negeri Madinah menuju ke negeri Iraq, tuan-tuan. Jauh tu negeri Iraq daripada Madinah Al-Munawwarah. Sehinggalah mereka sampai di Sungai Dajlah. Ataupun bahasa kita panggil Sungai Tigris. Tapi bahasa Arabnya Sungai Dajlah. Bila sampai Sungai Dajlah ni bukan sungai kecil tuan-tuan. Tapi sungainya sungai besar betul. Memang besar sungai dia dan dalam. Kebetulan mereka sampai di situ. Air laut sedang pasang, maka air sungai pun ikut pasang. Naik. Mereka nak menyeberang.
Di seberang sungai terdapat ribuan tentera-tentera Parsi. Nak seberang cari perahu, cari sampan, tak ada. Kenapa? Semua dah dirampas oleh tentera Parsi dan mereka simpan di situ. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai tentera umat Islam, berhentilah kita di sini, berkemahlah kita di sini. Sesungguhnya kita tak mampu sampai kepada mereka kerana kita tak memiliki sampan, tapi mereka boleh sampai kepada kita kerana sampan ada di tangan mereka. Akhirnya kita berkhemah di sini dahulu. Dikatakan dalam sejarah beberapa hari beliau duduk di situ. Ini dalam bulan Safar terjadi kejadian ni. Duduk 1 hari 2 hari berdoa kepada Allah sehinggalah satu malam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Dalam mimpi beliau bermimpi umat Islam dengan kuda-kuda mereka, dengan onta-onta mereka menyeberang sungai tersebut. Bangun tidur, dia langsung cakap kepada para tentera umat Islam, wahai umat Islam, malam tadi saya bermimpi kita menyeberang sungai ini dengan kuda dan unta-unta kita. Apa pendapat kau orang semua? Kamu orang soleh. Orang soleh mimpinya tak akan salah. Bismillah dengan nama Allah. Kita tentera Allah. Kita berjuang bukan untuk merebut kekayaan. Bukan untuk memperhebat negara kita. Tidak. Tapi kerana meninggikan agama Allah. Bismillah wahai Nabi Allah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya apa hadirin hadirat? Ini dalam sejarah disebut. Kita para ulama meriwayatkan hal tersebut. Mereka pun naik kuda, naik unta, menyeberang sungai tersebut dalam keadaan tak ada perahu. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, apa yang terjadi? Jangankan kata pakaian mereka, kaki kuda pun tak basah. Kuku unta pun tak basah, tuan-tuan. Dan mereka berjalan menyeberang sungai tersebut. Akhirnya tentera-tentera Parsi, bila melihat fenomena yang luar biasa, mereka ramai-ramai cakap apa dia? Diwana Amanda, Diwana Amanda, Diwana Amanda kata dia. Diwana Amadan, Diwana Amadan. Dewa dah datang, hantu dah datang, orang gila dah datang. Sesungguhnya kita tidak berperang dengan manusia, kita sedang berperang dengan jin-jin, kata dia. Lari lintang bukang. Dia ingatkan apa dia? Ini bukan manusia, ini setan-setan hantu-hantu. Lari lintang bukang, tuan-tuan. Padahal dia negara terhebat dunia pada zaman itu. Dengan ratusan ribu tentera lari lintang bukang, Sa'ad bin Abi Waqqas beserta dengan bala tenteranya menyeberang sungai, naik kuda, naik unta, tuan-tuan. Subhanallah. Sehingga mereka memenangkan perang tersebut. Sejarah membuktikan hari ini negara Parsi atau negara Iran, Iraq, dia negara apa, tuan-tuan? Negara Majusi. Negara Islam, tuan-tuan. Iraq negara Islam. Iran negara Berkat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas memenangkan perang. Macam mana cara dia menangkan perang? Dia menyeberang sungai, berjalan di atas air, menaiki kuda, bukan menaiki bahtera. Itulah kehebatan siapa? Kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hebatnya Sa'ad, bukan. Tapi hebatnya Rasulullah SAW yang Allah unggulkan lebih hebat daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bukan hanya sekali terjadi, tapi dalam catatan sejarah terjadi berkali-kali, tuan-tuan. Antaranya ada sahabat Nabi yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami ini sebahagian tabi'in yang bernama Sa'ad bin Munjab bagi tahu. Aku berguru dengan sahabat Nabi Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami, aku dapat tahu beliau punya keramat ada 3. Doanya diijabah oleh Allah dengan 3 doa. Yang pertama, kata dia apa dia hadirin hadirat? Al-Ala ibn al-Hadrami rahimahullah ini, beliau diperintahkan oleh khalifah untuk pergi ke negara Bahrain, mengutip cukai. Zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW dah suruh pergi ke negara Bahrain, ambil cukai daripada orang-orang negara Bahrain. Setelah baginda wafat, zaman khalifah, beliau meneruskan tugas beliau mengutip cukai. Tetapi setelah zaman Rasulullah SAW wafat, negara-negara lain tak mau bayar cukai kepada negara Islam Madinah. Maka khalifah terpaksa hantar bala tentera memerangi negara yang tak mau bayar cukai tersebut, tuan-tuan. Yang dipilih siapa? Al-Ala ibn al-Hadrami, sahabat Nabi, untuk menjadi panglima perang. Di situ juga ikut serta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, bila mereka dah sampai kepada satu kampung yang bernama Darain, berdekatan dengan Bahrain, tiba-tiba mereka nak sampai ke daerah tersebut, bekalan air habis. Semua dah kehausan. Ni berangkat daripada jauh ni, daripada padang pasir nak pergi negara Bahrain, negara orang ni. Bekalan air habis. Akhirnya apa dia? Kata Saham bin Munjab, aku tengok Al-Ala ibn Hadrami angkat tangan. Ya Allah, kami bukan pengejar dunia. Kami pencari Engkau, ya Allah. Pencari Tuhan. Kami pencari redha-Mu, ya Allah. Kami berjalan di dalam jalan-Mu, ya Allah. Kami kehabisan bekalan air, ya Allah. Turunkan hujan, ya Allah. Turunkan hujan agar kami dapat bekalan air. Dan bila air dah terhimpun, ya Allah,
hilangkan air tersebut supaya orang lain tak dapat. Maksudnya apa dia? Kalau kami dapat bekalan air, alhamdulillah kami tentera Islam. Tapi kalau kami dah dapat, tiba-tiba hujan turun, air bertakung, tentera kafir pun dapat, sama-sama kuat kan airnya juga. Jadi biar orang Islam aja yang dapat, ya Allah. Tentera kafir jangan sampai dapat. Jangan sampai dapat. Beliau doa. Dah selesai doa, bismillah, kita jalan, teruskan perjalanan. Tengah-tengah beliau dengan bala tenteranya menempuh padang pasir, takdir Allah turun hujan. Hujan kalau turun kat padang pasir, apa yang terjadi tuan-tuan? Akan muncullah sungai-sungai ekspres. Sungai-sungai sementara, betul tak? Kalau sungai kita kan semalam ada sungai, hari ini ada sungai, besok ada sungai. Kalau kat padang pasir tak. Kalau hari hujan turun, ada sungai baru muncul. Mungkin 3-4 hari, seminggu barulah hilang sungai tersebut. Akan jadi sungai yang amat besar. Mereka melintas tengok ada sungai yang amat besar. Berhenti, kata Sayyidina Ala ibn al-Hadrami. Ambil bekalan air. Mandi, wuduk semua. Yang berjunub, mandi junub. Yang belum wuduk, wuduk. Yang ada bekalan air, botol-botol penuhkan semua bekalan air kamu. Dia ambil semua. Setelah selesai ambil air daripada air hujan tersebut, mereka meneruskan perjalanan. Kata Saham bin Munjab, aku waktu nak mulakan perjalanan kembali, aku sengaja tinggalkan satu botol aku, satu wadah air aku tinggalkan kat tepi. Tahu kat sini. Maka aku pun ikut berjalan. Dah sampai lebih kurang 1 mil. Dalam kitab sebut 1 mil. 1 mil tu lebih kurang 1 batu. 1.6 kilometer. Lebih kurang. 1 batu, mil. Bila sampai 1 mil, dia cakap dengan panglima perang. Wahai Ala ibn al-Hadrami, hamba nak minta izin. Ada apa kamu nak minta izin ni? Hamba terpaksa patah balik. Ada bekas air hamba tertinggal. Oh, bekas air kamu tertinggal ya? Pergi. Padahal dia sengaja tinggalkan, tuan-tuan. Dia sengaja tinggalkan. Dia nak cari alat, nak cari alasan, nak mengelat, nak patah balik, tuan-tuan. Dan dia tak bohong kan? Memang betul tertinggal. Dia tak bohong. Ala ibn al-Hadrami izin, pergi. Maka dia pun patah balik. Sampai di tempat dia tengok mana tadi aku simpan aku punya wadah air tersebut. Dia tengok wadah air ada, tapi yang pelik dan ajaib, sungai dah tak ada. Padahal bawa 1 kilo, tuan-tuan. 1 kilo tu bawa minit dari jalan. 5 minit, 10 minit. Dan langsung hilang itu sungai. Kenapa? Berkat doa Ala ibn al-Hadrami. Itu keramat. Bukan hebatnya Ala, tapi hebatnya Rasulullah SAW. Kenapa dia dapat benda ni? Kerana dia sedang berjuang untuk agama Rasulullah SAW. Itu yang pertama kata beliau. Sehingga umat Islam, bala tentera Ala ibn al-Hadrami meneruskan perjalanan sampai kampung Darain. Di situ mereka dihadang oleh sungai yang amat besar dan dalam, tuan-tuan. Sedangkan orang-orang musuh-musuh Islam di seberang sungai sana dah bersiap dengan senjata yang lengkap. Dengan kehebatan yang hebat. Kelengkapan yang luar biasa. Mereka nak menyeberang tak mampu. Akhirnya apa kata Ala ibn al-Hadrami? Kata Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu, cukuplah bagi kami hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai Allah, kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Cukup bagi kami engkau ya Allah. Ala Allah natawakkalu. Ke atas engkau ya Allah kami bertawakal. Bismillah, jalan kata dia. Setelah itu, di situ juga katanya ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Seraya membacakan firman Allah, wa makanil nafsin antamuta illa biiznillah. Sesuatu jiwa tidak akan mati melainkan kalau izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, berangkat jalan. Hadirin hadirat. Apa yang direkodkan oleh sejarah, Al-Ala ibn al-Hadrami, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Hurairah yang ada dalam peperangan tersebut juga ada. Beliau mengatakan apa dia? Kami kesemuanya tentera Islam menyeberang sungai tersebut dengan onta-onta kami, dengan kuda-kuda kami sama macam saat dahulu. Kata Abu Hurairah, kau tahu tak berapa jumlah kami? 4,000 orang. 4,000 semuanya menyeberang atas sungai yang dalam, yang luas. Seorang pun di antara kami, kukunya, kakinya tak basah langsung disentuh oleh air. Bayangkan hadirin hadirat. Ini terjadi. Ini bukan cerita dongeng. Ini keramat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakah apa dia? Barakah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan, tuan-tuan. Karena itu kalau Allah SWT berikan kehebatan kepada Allah, Nabi Allah Nuh alaihi salam, beliau boleh berjalan di atas air, tapi beliau berjalan di atas air naik kapal, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad, jangankan kata Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad aja berapa ramai, ribu-ribu yang jalan di atas sungai, jalan di atas air. Bukan hanya sahabat, tabi'in. Kita mengenal namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini satu orang tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Tapi walaupun tak pernah jumpa Nabi macam kita, dia beriman kepada Nabi, dia cinta kat Nabi, dia agungkan Nabi Muhammad SAW. Kerana itu Allah beri beliau banyak keistimewaan.
Abu Muslim Al-Khawlani, satu orang tabi'in yang terkenal. Beliau itu hidup di negeri Yaman. Dan beliau masuk Islam zaman Rasulullah SAW masih hidup lagi. Tapi kerana dipisahkan oleh negara yang amat jauh, Nabi kat Madinah, dia dekat Yaman. Berapa ribu kilometer tuan-tuan. Zaman dahulu tak ada kapal terbang. Kalau zaman sekarang kita dah beriman dengan Nabi Muhammad, kita beli tiket kapal terbang, tak payah tunggu besok. Ambil first flight langsung pagi-pagi kita berangkat jumpa Nabi. Zaman dahulu tak ada tuan-tuan. Dia beriman kepada Nabi, tapi nak jumpa Nabi, Nabi kat Madinah. Kebetulan Nabi saat itu di akhir-akhir hayat. Ketika Nabi di akhir-akhir hayat, muncullah sebuah fitnah yang besar di negeri Yaman. Ada satu orang Al-Kazzab. Satu orang Dajjal Al-Kazzab. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Mengaku-ngaku menjadi Nabi akhir zaman. Dekat belah Najd ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Dekat belah selatan, dekat belah Yaman, ada juga yang mengaku-ngaku nak jadi Nabi. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Pengikutnya ramai. Macam mana dia punya pengikutnya boleh ramai? Kerana dia ni dulu, waktu zaman budak-budak, zaman remaja, dia menekuni ilmu black magic. Ilmu sihir tanah Arab, dia kuasai, dia belajar daripada pawang-pawang, bomo-bomo, tok batin, semua dia kaji. Semua. Kerana itu, dia dah banyak belajar dengan bomo-bomo, dia banyak memiliki ilmu sihir. Jadi, bila mana dia nak berdakwah, nak mengaku sebagai Nabi, dia tunjuk, oh Muhammad ada keramat ada mukjizat. Aku juga ada. Dia mainlah black magic dia. Akhirnya kerana ada keajaiban, banyak orang murtad jadi pengikut Nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Hadirin hadirat, sehingga pengikutnya dah ramai. Maka Abu Muslim Al-Khawlani, satu orang tokoh di kampung tersebut, terhormat, banyak pengaruhnya, ditangkap oleh tentera-tentera Al-Kazzab tadi. Tentera-tentera Al-Aswad. Maka ditangkap Abu Muslim Al-Khawlani. Ditanyakan, dikabarkan kepada Al-Aswad, ini wahai Nabi palsu, disebut wahai Nabi, ini dia tak percaya dengan kau ni. Dia hanya percaya dengan Muhammad bin Abdullah yang kat Madinah. Kami dah pujuk dia, dia tak nak. Akhirnya apa dia? Tangkap dia, bawa menghadap saya. Kata Al-Aswad. Bila Abu Muslim Al-Khawlani, satu orang wali Allah, tabi'in, ditanyakan, engkau bersaksi tak bahawasanya aku Nabi Allah? Apa dia? Kata Abu Muslim, pura-pura pekak. Pura-pura pekak. Kita kalau bercakap dengan orang pura-pura pekak, menyirap tak darah tuan-tuan. Menyirap kan, kita tahu dia tak pekak. Memang menyirap, sengaja. Dia nak bakau tu Al-Aswad Al-Ansi. Hey, kau percaya tak aku ni Nabi Allah? Apa dia? Aku tak dengar. Ulang balik. Sampai 3 kali tuan-tuan. Pura-pura pekak Abu Muslim Al-Khawlani. Kali keempat, darah dah mendidih. Hey, kau percaya Muhammad bin Abdullah Rasulullah? Ya, saya percaya. Wah, kurang ajar ni. Kau rupanya tak pekak. Bila aku tanya aku Nabi Allah, kau pura-pura pekak. Bila aku kata Muhammad Rasulullah, kau langsung dengar. Memang kurang ajar. Dah mendidih darah, dia kata, wahai Al-Gojo, wahai tentera-tentera, tangkap ni pak tua ini, nyalakan api sebesar-besarnya, lempar dia, baling dia dalam api, biar terbakau dia. Bakau dia hidup-hidup. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Akhirnya, ditangkaplah Abu Muslim Al-Khawlani dan dibakar. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Api pun terpadam setelah berhari-hari menyala. Tiba-tiba keluar daripada longgokan kayu api, daripada arang-arang seorang lelaki yang masih gagah, yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Tak lut dimakan api, tak terbakar oleh api. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Sebagai ulama mengatakan hanya jari dia sikit saja yang lecet terbakau. Tapi ketika beliau wuduk, hilang, sembuh terus tuan-tuan. Bila beliau selamat daripada kobaran api tersebut, para penasihat Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi berkata, wahai Nabi Allah, ini orang bahaya wahai Nabi Allah. Kalau paduka, kalau Tuhan biarkan orang ini ada di negeri ini, nanti satu negeri berita dia viral, dia dibakar, tak terbakar, viral cerita dia, nanti ramai-ramai pengikut kamu semua akan berpaling tadah, akan tinggalkan kamu, akan lebih percaya kepada Al-Aswad Al-Ansi, akan lebih percaya kepada Abu Muslim, kan dia lebih sakti daripada kau. Kau bakau dia, tak terbakau. Siapa lebih sakti? Dia lebih sakti daripada kau, nanti pengaruh kau akan keluar. Baik, kau buang dia daripada daerah. Campakkan dia, jangan benarkan dia duduk dalam negara ini. Maka beliau pun dibuang daerah, dibuang negeri. Sama macam kita kan. Kalau ada orang-orang yang membahaya, boleh menjatuhkan kita, apa perlu kita buat? Kita buang negeri. Jauh-jauh, campak dia. Kalau perlu jadikan dia duta ke, betul tak? Duta negara mana ke, betul tak tuan-tuan lah. Itu cara-cara politik ni memang macam tu terjadi. Hadirin hadirat. Akhirnya apa dia hadirin hadirat? Beliau akhirnya setelah dibuang negeri, beliau tak pergi tempat lain.
Beliau ni nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kerana dia nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia cinta, yang dia beriman, yang dia ikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan zaman dahulu daripada Yaman nak pergi Madinah bukan sekelip mata, tuan-tuan. Tapi memerlukan waktu yang panjang, yang lama. Bila beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau sangat-sangat bersedih kerana beliau dapati baginda baru saja meninggal dunia, tuan-tuan. Baru saja mangkat Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau tak sempat melihat Nabi Muhammad. Kerana itu beliau tidak dipanggil sahabat. Beliau dipanggil tabi'in. Sahabat ni syaratnya mesti melihat wajah Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau kita beriman kepada Nabi, tak sempat jumpa Nabi, tak dapat tengok Nabi, tak boleh jadi sahabat, tuan-tuan. Hanya layak dipanggil tabi'in. Sama juga macam Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhum. Jadi hadirin hadirat, bila beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah, beliau langsung masuk ke Masjid Nabawi SAW. Saat itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu duk perhati ni. Ni aku tak kenal orang ni orang daripada negeri mana ni? Betul tak? Nampak gaya-gaya dia, style-style dia macam orang daripada negeri Yaman. Orang Yaman kan ada pakaian khas dia, tuan-tuan. Ini macam daripada negeri Yaman. Tapi beberapa waktu yang lalu ada cerita viral kat negeri Yaman. Ada satu orang pengikut Nabi Muhammad dibakar Nabi palsu, tak terbakau. Aku nak panggil orang ni. Mungkin dia tahu cerita tu. Betul tak? Dia panggil. Tuan, mari sini tuan. Awak daripada mana Awak daripada Yaman ya? Ya, saya daripada Yaman. Oh, memang kelihatan kamu daripada Yaman. Pakaian itu semua. Awak ada dengar tak cerita yang viral? Saya ada dengar kabar-kabar angin. Katanya terjadi di negeri Yaman. Nabi palsu membakar satu orang pengikut Nabi Muhammad tapi tak terbakau. Kamu tahu tak orang itu siapa? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Oh, nama dia Abdullah bin Sa'ab. Abdullah bin Sa'ab. Abdullah bin Sa'ab itu nama asli. Nama asli Abu Muslim Al-Khawlani. Orang tak tahu nama asli dia. Orang hanya tahu gelar kehormat dia. Gelar kehormatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Oh, Abdullah bin Sa'ab. Hah? Iya ke? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jangan-jangan kau orangnya ya? Jangan-jangan kau orangnya ya? Kerana apa? Sayyidina Umar pun kasyaf, tuan-tuan. Dia sahabat Nabi. Dia tengok orang bukan tengok luaran ni. Dia scan sampai dalam, tuan-tuan. Dia Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jangan-jangan kau orangnya ya? Ya, saya wahai Umar Ibn Khattab. Bila Sayyidina Umar dengar inilah orang dia, dia bertandak, tuan-tuan. Berlari, dia panggil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, wahai Khalifah. Khalifah Rasulullah Abu Bakar. Mari sini, masuk masjid. Ada apa? Saya dah berjumpa dengan orang yang viral. Yang dibakar oleh Nabi palsu tapi tak terbakar. Maka Abu Bakar dan Umar berlari-lari. Nak sambut tetamu agung. Abu Muslim Al-Khawlani. Bila dah sampai dan jumpa dalam masjid, Sayyidina Umar ambil Sayyidina Abu Muslim. Kau duduk sini wahai Abu Muslim. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk belah kanan. Umar duduk belah kiri. Dia apit, tuan-tuan. Macam orang agung. Dia apit di tengah-tengah, tuan-tuan. Maka pada saat itu dicium dahi dia. Kepala dia dicium oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Sambil menangis, Umar bagi tahu apa dia? Alhamdulillahillazi lam yumitni hatta ara fi ummati Muhammad man fa'ala Allah bihi kama fa'ala bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mematikan saya, masih panjangkan umur saya sehingga saya sempat melihat insan mulia di kalangan Nabi Muhammad, kalangan pengikut Nabi Muhammad, seorang lelaki mulia, ya Allah perlakukan dia seperti mana Allah perlakukan Nabi Allah Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tak terbakar. Nabi Muhammad, pengikutnya, bukan sahabatnya, tabi'in. Tabi'in dibakar pun tak terbakar. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jugalah satu hari, ketika mana pada zaman khalifah, beliau dikirim untuk memerangi tentera kafir di negara Rom. Beliau dengan bala tenteranya hadirin berangkat untuk pergi ke negara Rom. Tadi negara Parsi, ini negara Rom. Di dalam perjalanan, beliau pun hadirin hadirat dihadang oleh sungai yang amat besar. Sampan tak punya, kapal tak punya. Yang ada hanya unta, kuda, himar dan lain-lain. Akhirnya berhenti, wahai tentera umat Islam, kata Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah ceritakan bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, nak dibunuh. Sehinggalah Nabi Musa dan tentera Israel, Bani Israel, sampai di Laut Merah. Tiba-tiba nak menyeberang, kapal tak ada. Apa Nabi Musa buat? Dia ambil tongkat dengan nama Allah, dia baca selawat kepada Nabi Muhammad, terbelah lautan, tuan-tuan. Ini mukjizat cerita dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran dan fakta sains telah membenarkan hal tersebut. Kerana mereka buat penggalian di dalam Laut Merah tersebut, mereka menemukan kenderaan-kenderaan Fir'aun, tuan-tuan. Roda-roda dia, apa semua tentera. Ditemukan. Ini fakta sains
membuktikan, sejarah membuktikan tuan-tuan. Kajian telah dibuat katanya. Di tempat yang mana Nabi Allah Musa AS menyeberang dan tentera Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbelah. Maka menyeberanglah Nabi Allah Musa dan Bani Israel terselamat tuan-tuan. Apa kata Abu Muslim Al-Khawlani sebelum doa? Ya Allah, Engkaulah yang telah membelahkan lautan untuk Musa. Wahai Allah, kami ini siapa ya Allah? Kami ini hamba-Mu ya Allah, pengabdi-Mu ya Allah. Kami ini berjuang untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Maka belahkanlah sungai dan lautan ini seperti mana Engkau telah membelahkan lautan pada Nabi Allah Musa AS. Hadirin hadirat, setelah beliau sebut macam tu, beliau punya yakin tak main-main. Beliau tahu, beliau bercakap walaupun tak nampak, tapi beliau tahu Allah tu wujud walaupun tak nampak. Aku yakin, aku berdoa, Allah dengar, dan aku yakin Allah beritahu kalau ada doa, Allah akan kabulkan doa aku. Bismillah, jalan, kata dia. Semua ikut belakang saya, ikut tapak kaki saya. Maka beliau pun naik kuda, beliau menyeberang sungai tersebut. Semua tentera-tentera beliau mengikuti belakangnya tepat betul. Semuanya lepas menyeberang tuan-tuan. Barakah apa dia? Barakah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat, Nabi Muhammad ini lebih hebat daripada seluruh nabi-nabi yang lain tuan-tuan. Dengan Nabi Adam beliau ungguli. Dengan Nabi Ibrahim beliau mengungguli. Dengan Nabi Nuh beliau mengungguli hadirin hadirat. Itu siapa? Itulah insan yang kita pada malam ini sedang membicarakan kehebatannya, Sayyidina Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggal dunia, melainkan dalam keadaan hati kita telah mengenal betul keagungan Rasulullah SAW. Allah penuhkan hati kita dengan mencintai Rasulullah SAW. Allah jadikan kehidupan kita berani berkorban, berani berjuang untuk agama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya yang sedikit ini dapat menjadi manfaat. Ini kerana bukan cerita dongeng tuan-tuan, ini cerita kejadian benar dan direkodkan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sinar yang menyebabkan kita mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin an-nabil ummi wa alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana bil a'mar wa tuzilu bi 'anna jami'al asqam wal akhtar. Tudiru bi 'alaina rizqal midrar wa taqdi lana bi jami'al awtar. Tashfa'u lana bi 'inda Allah fi dari dunya wa daril qarar. Rahmatika ya ghaffar qahar wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم حبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.